Panji nak belanja, Puspakom dan tukar nama. Free sahaja untuk korang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Panji Bani Yuska, salesman anda. Hari ni Panji nak belanja dekat korang sebuah Toyota Vios yang datang dari tahun 2009 dengan sisi 1.5 auto. Kereta condition sangat-sangat cantik. Kita dah belanja cat baru. Memang sangat-sangat happening untuk kereta ni. So, kepada kaki-kaki Vios yang ada dekat luar sana, korang kena stay tune video ni sampai habis. Untuk kereta ni, dia dah siap dilengkapi dengan rem daripada race dengan saiz 16 inci. Condition kereta memang sangat-sangat cantik. Ketebalan bunga tayar dia pun masih lagi tebal Masih lagi tebal, lebih kurang dalam 70%. Untuk bahagian depan dia pula, korang sendiri boleh tengok, grill dia masih lagi dalam keadaan yang sangat-sangat cantik. So, untuk kereta ni, Panji nak lepaskan dengan harga RM25,000. Tapi korang kena stay tune lagi sikit sebab Panji nak bagi diskaun untuk korang. Next, Panji nak belanja dekat korang bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian dalaman kereta ni, dia datang dengan interior berwarna hitam dan juga merah macam ni. Korang boleh tengok dekat dia punya door trim. Memang sangat-sangat handsome. Untuk seat dia, fully fabric original daripada TRD Sportivo sendiri. Steering wheel multifunction original. Dashboard masih lagi cantik dan kemas. Dah siap dilengkapi dengan Android player yang saiz dia 11 inci. Aircon, engine, gearbox korang jangan tanya sebab memang sangat-sangat cantik. Untuk kereta ni memang sangat-sangat puas hati kalau korang ambil. Sebab dia, kalau korang letak tengah panas ke apa ke, memang takkan berkuap lah sebab dia punya seat fabric. So, macam yang Panji bagi tahu tadi, untuk harga kereta ni, Panji nak lepaskan dengan harga RM25,000. Tapi, Panji nak belanja dekat korang Puspakom dan tukar nama dengan diskaun sebanyak RM2,000 untuk korang. So, korang bayar dekat Panji dengan harga RM23,200. Korang dah boleh dapatkan kereta ni dengan condition yang sangat-sangat perfect Puspakom tukar nama Panji bagi free tau. Ingat, see you next video. Assalamualaikum.